Ramai yang mendengar tentang kebaikan coklat dan anda membelinya dari kedai komersial dan memakannya, menyangka bahawa ia benar-benar coklat, tetapi realitinya sama sekali tidak begitu. Pertama, mari kita tonton bagaimana coklat sebenar dihasilkan. Kemudian kita akan menyaksikan bagaimana coklat ditipu dan bagaimana kita boleh membezakan antara coklat sebenar dan palsu. Kita semua tahu bahawa bahan utama coklat adalah koko dan mentega koko, yang diperoleh daripada biji koko. Ini adalah pokok koko. Warna buah berbeza mengikut kematangan biji, dari kuning ke oranye. Buah dipotong dari pokok dengan pisau atau sabit. Selepas buah koko dituai, ia dibuka untuk mengeluarkan biji koko dari dalam. Selepas biji dikeluarkan, ia diperam selama beberapa hari dan warnanya bertukar kepada perang seperti biasa untuk koko. Kemudian biji dikeringkan dengan menjemarnya di bawah cahaya matahari selama beberapa hari, atau boleh dikeringkan melalui ketuhar khas untuk menjimatkan masa. Selepas biji kering, ia dipindahkan ke kilang coklat. Peringkat pertama di kilang coklat ialah membasuh biji dan menapisnya daripada benda asing seperti dahan kayu, batu, dll. Selepas membasuh dan membersihkan biji, ia dipanggang, kemudian biji panggang dipecahkan kepada kepingan kecil dan sekam dipisahkan daripada isi rom. Sekarang biji dikisar dengan cara tertentu untuk mendapatkan serbuk koko dan mentega koko atau cocoa butter, yang merupakan dua bahan utama dalam pembuatan coklat asli. Serbuk koko, kita semua mengetahuinya, adalah serbuk koko mentega, tetapi mentega koko atau cocoa butter adalah lemak sayuran yang diekstrak dari biji koko, warnanya kuning pucat. Ia biasanya digunakan untuk membuat coklat dan dimasukkan dalam penyediaan beberapa salap, produk kosmetik dan farmaseutical penyediaan. Mentega koko membawa rasa dan aroma koko yang unik, jadi ia adalah ramuan utama dalam pembuatan coklat. Dan untuk menjadikan gambaran lebih jelas dan anda memahami apa itu mentega koko atau cocoa butter, anda boleh mengekstrak mentega ini di rumah dengan mudah dengan mengisar biji koko selepas memanggangnya, kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih selama 2 jam. Pada masa itu, mentega koko atau cocoa butter akan kelihatan dengan jelas dan berada dalam keadaan cair seperti minyak. Kemudian mentega koko cair diletakkan dalam peti sejuk, ia membeku dan keluar dalam bentuk ini. Inilah mentega koko atau cocoa butter. Jadi, apabila anda membaca ramuan bar coklat, anda akan sentiasa dapati bahawa dalam ramuan termasuk mentega koko atau cocoa butter. Jika kita kini tahu bagaimana serbuk koko dan juga mentega koko atau cocoa butter diekstrak, yang merupakan dua bahan utama dalam pembuatan coklat asli. Malangnya banyak kilang hari ini hanya menggunakan sedikit bahan ini dalam pembuatan coklat, dan selebihnya ramuan adalah gula, perisa, minyak, dan lain-lain. Dan untuk mengetahui bahawa coklat yang anda makan adalah asli dan bukan palsu, anda harus melakukan ujian berikut. Perkara pertama ialah membaca label di luar. Jika anda tidak menemui koko dan mentega koko atau cocoa butter dalam ramuan coklat, ketahuilah bahawa produk itu tidak ada kaitan dengan coklat. Sebaliknya hanyalah sekeping gula-gula yang diperbuat daripada gula, minyak, pewarna dan perisa buatan, jadi ia keluar dengan warna coklat tetapi bukan coklat. Secara praktikal, kepingan ini dipanggil gula-gula-gula dan tidak boleh dipanggil coklat di negara-negara yang mempunyai undang-undang ketat. Ini adalah dilarang. Tetapi malangnya, sesetengah negara membangun mungkin memanggilnya coklat, dan ini adalah dilarang oleh undang-undang kerana ia dianggap sebagai penipuan terhadap pelanggan. Tetapi jika anda dapati pada label nama coklat gelap pahit, ia adalah yang paling berkualiti dan paling bermanfaat, tetapi labelnya harus menyatakan bahawa ia bebas gula sepenuhnya dan mengandungi 100% mentega koko atau cocoa butter dan koko. Dan ia sangat jarang dan pahit, berperisa bumi dan biasanya tidak disukai oleh pelanggan kerana tidak manis rasanya, tetapi sebenarnya ia adalah jenis coklat yang paling bermanfaat. Jika anda dapati pada label nama coklat gelap atau dark coklat, ia juga baik tetapi datang di tempat kedua dari segi kualiti dan manfaat, dan jika dimakan secara sederhana, ia memberikan manfaat kesihatan mengikut sumber perubatan. Tetapi label harus dibaca untuk memastikan kualitinya, ia harus mengandungi sekurang-kurangnya 60 hingga 70% koko dan mentega koko atau cocoa butter. Coklat gelap yang baik dan asli harus mengandungi peratusan tinggi derivatif koko, tetapi malangnya sesetengah bar coklat yang terdapat di kedai hanya mengandungi 45% koko, namun pembungkusannya mengatakan ia adalah coklat gelap atau dark coklat, dan dengan itu pelanggan ditipu.
Oleh itu, semakin tinggi peratusan koko dalam bar dan semakin rendah peratusan gula, ini menunjukkan bahawa bar coklat gelap adalah baik. Juga, perhatian harus diberikan kepada fakta bahawa coklat gelap berkualiti tinggi tidak sepatutnya mengandungi susu langsung dalam komposisinya. Jika susu ditemui dalam ramuannya, ia bukan coklat gelap, sebaliknya coklat susu. Sudah tentu, coklat susu datang di tempat ketiga selepas coklat pahit gelap dan coklat gelap dari segi kualiti, dan ia manis dan paling popular, dan mempunyai rasa berkrem. Coklat susu biasanya mengandungi peratusan rendah koko, dan juga susu biasa atau serbuk, gula dan lain-lain perisa dan ramuan, jadi peratusan koko di dalamnya adalah sangat rendah berbanding coklat pahit dan coklat gelap, dan malangnya jenis ini adalah paling meluas dan orang ramai memakannya sambil menyangka ia adalah coklat yang bermanfaat, tetapi sebenarnya ia hanyalah gula dan ramuan buatan lain, dan koko di dalamnya adalah sangat terhad. Jika anda menemui nama coklat putih atau white coklat pada label, ketahuilah bahawa ia adalah yang paling teruk antara semua jenis coklat, dan sudah tentu coklat putih dikenali dengan warna putihnya, ia tidak mengandungi serbuk koko langsung, sebaliknya mengandungi mentega koko, gula, susu, vanila dan lain-lain ramuan. Malah, sesetengah negara tidak mengiktirafnya sebagai coklat dan dilarang menulis perkataan coklat pada pembungkusannya. Juga, coklat putih atau white coklat mungkin tidak mengandungi sebarang sumber koko, dan kilang menggantikan mentega koko dengan minyak sayuran lain. Oleh itu, baca label dengan teliti sebelum memakannya. Selepas kita tahu bagaimana membezakan jenis dan kualiti coklat melalui label luar, mari kita tahu sekarang bagaimana coklat ditipu dan bagaimana kita boleh membezakan coklat yang baik daripada yang buruk melalui rasa dan warna. Antara kaedah menipu coklat ialah menggunakan lemak selain mentega koko, seperti minyak sayuran. Mereka juga menambah perisa buatan untuk menutupi ketiadaan rasa semula jadi dari biji yang dipanggang. Dan antara kaedah penipuan lain ialah memendekkan peringkat pengeluaran, contohnya, coklat berkualiti tinggi memerlukan sekitar 72 jam dalam pengadun coklat khas, tetapi sesetengah kilang yang menghasilkan coklat berkualiti rendah hanya mengaduknya selama 4 hingga 6 jam. Dan untuk mendedahkan kaedah penipuan ini, anda perlu merasai coklat dan bukan membaca label produk. Apabila merasai coklat berkualiti rendah yang tidak dikacau dengan baik, perkara pertama yang dirasai oleh lidah ialah gula dan bukan coklat. Manakala coklat yang baik, apabila dirasai, rasa biji koko muncul serta-merta, dan ia tidak cair dengan cepat di dalam mulut, ia kekal untuk seketika pada lidah, dan apabila mula cair, ia cair secara sekata. Manakala coklat berkualiti rendah mungkin cair pada lidah dengan cara yang melekit atau seperti lilin yang tidak diingini, atau cair dengan cepat yang sangat tinggi. Coklat yang tidak diproses dengan baik di dalam kilang menunjukkan tumpuk-tumpuk pada permukaannya dengan kehilangan kilauan, tetapi coklat yang diproses dengan baik adalah berkilat dan istimewa seperti cermin. Juga, coklat yang tidak diproses dengan baik dikilang hancur, tetapi yang baik patah sebagai satu keseluruhan. Business Insider menjelaskan dalam videonya bahawa anda boleh mengetahui peratusan koko dalam bar coklat melalui bunyi. Coklat yang mengandungi, contohnya, 70% derivatif koko, apabila dipatahkan, anda mendengar bunyi dengan jelas. Manakala coklat yang tidak mengandungi peratusan koko yang tinggi patah dengan mudah dan tanpa bunyi yang jelas. Coklat yang mengandungi peratusan koko yang lebih tinggi mempunyai warna perang yang lebih gelap daripada coklat susu yang berwarna perang muda, tetapi perkara ini tidak selalu benar, mungkin warna produk telah dimanipulasi. Untuk memastikannya, anda harus memotong bar coklat. Jika tepi kasar muncul, ini menunjukkan peratusan koko yang ada adalah rendah. Berbeza dengan coklat yang penuh dengan koko, tepinya lebih halus. Jadi, coklat asli yang dibuat dengan peringkat yang tepat dan diproses dengan baik adalah berkilat, padat, mempunyai snap yang sangat baik dan cair pada suhu hampir dengan suhu badan. Juga, coklat mungkin dibuat dengan baik tetapi telah terdedah kepada penyimpanan yang tidak betul, dan penyimpanan yang tidak betul dapat dikesan jika habla gula atau lemak muncul pada permukaan bar coklat. Walaupun rupanya mungkin kelihatan tidak menarik, coklat ini masih boleh dimakan. Juga, beli coklat daripada syarikat yang dikenali dan terkenal dan baca labelnya dengan teliti. Mereka tidak boleh memalsukan apa yang ditulis pada pembungkus.
Dan syarikat yang yakin dengan diri mereka menulis dengan huruf tebal peratusan derivatif koko yang digunakan. Jadi anda dapati perkataan 70 atau 80 atau 100%, dan sesungguhnya jika anda mencuba jenis ini, anda akan dapati bahawa koko adalah rasa yang dominan dalam coklat, tetapi biasanya harganya tinggi berbanding dengan jenis coklat yang berkualiti rendah. Ya Tuhan, seseorang tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Segala yang kita makan dimainkan dan ditipu dengan cara yang tidak terfikir oleh manusia.